Imam, seterusnya sidang hadir dan mati Allah sekalian. Jadi setelah berapa lama berbincang nak deal ni Ustaz ya? Jadi setelah kawan pengawam kita berurusan dengan Ustaz Razi dah lama, barulah malam ni dapat bersama. Memang beratlah kerja pengawam. Jadi sebelum kita mulakan majlis, kita nak bagi tahu bahawa subuh kita akan start semayang 65 minit. Betul? 65 minit? 65 minit. Dan subuh esok insya-Allah ada kuliah subuh bersama Ustaz Kenan. Jadi insya-Allah kita bagi tahu kawan-kawan boleh datang. Dan bagi yang tak datang tu boleh tengoklah siaran tertunda. Boleh cek boleh. Jadi untuk tidak membuang masa, kita mempersilakan Pada Ustaz untuk membincangkan masih lagi di ambang kemerdekaan. Tajuk yang diminta sendirilah. Jadi tak ada masalah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين ليلها كنهارها لا يغيب أن الشمس الإسلام ما دام الناس من يوحد الله. أما بعد. Yang saya hormati dan kasihi bahagia Ustaz Sufian, mengurusi KRT Taman Jingka Mahkota, merangkap Sufian Takafung. Yang bahagia Tuan Imam Ustaz Azali, Ustaz Ahmad, Ustaz-Ustaz yang ada, cikgu-cikgu, sahabat saya daripada kecil, Cikgu Amin, jiran sekampung. Saya ada dua orang kampung ni, Cikgu Azam tu, dua orang kampung. Ramai lagi kat sini. Boleh buat kelab anak-anaknya kenal kat Taman Jingka Mahkota ni. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada Cik Liah kita yang menghubungi saya di alam maya melalui Facebook. Macam jauh saya rasa, walaupun jiran dekat taman sebelah. Jadi alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini, di malam yang bahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kesempatan, memberi peluang kepada kita untuk sama-sama kita hadir di surah yang indah ini, untuk sama-sama kita menzahirkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita melahirkan rasa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghidupkan umat Allah. Mudah-mudahan usaha kita ini dinilai Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang datangnya membawa rahmat kepada kita semua, yang akan menyelamatkan kita bukan sahaja di dunia, tapi akan membawa kita terus untuk selamat di hari akhirat sebagai negara kekal kita di sana. Sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, kita masih di dalam mood merdeka. Ya. Bila disebut saya ceramah, jadi sesuai dengan bulan kemerdekaan ni, jadi saya pilih tajuk yang mudah-mudah untuk kita sembang-sembangkan pada malam ni, untuk kita bincang-bincangkan malam ni, ya, mengenai kemerdekaan menurut Islam. Tapi tahun ni dia dah tukar nama sekian, dia tak panggil Hari Kemerdekaan, tukar kepada Hari Kebangsaan.
Kalau dalam bahasa Arab, hari merdeka Yaumul Istiqlal. Jadi tahun ni tukar jadi Yaumul Al-Watani, Yaumul Watani, hari kebangsaan. Dan dah tak pakai lah ke wabu tu. Jadi tu hari ni hari kebangsaan ke tak ada lah. Kalau dulu hari kemerdekaan ke, kalau ikut tahun ni ke 58. Jadi akan datang ni bukan saja takut-takut lah, anak-anak kita sendiri pun dah tak ingat lah tahun berapa kita merdeka. Paling malang takut-takut tarikh tahun kemerdekaan tu pun mungkin hilang. Slogan tu berubah-ubah. Memanglah kita tak ingat slogan setiap kali tahun merdeka atau masa merdeka. Tahun lepas apa? Tahun lepas apa slogan merdeka kita? Di sini bermulanya sebuah cinta. Betul? Tahun ni sehati sejiwa. Sehati sejiwa. Hebat. Indah. Sehati sejiwa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut kemerdekaan, maka satu nikmat yang kita sama-sama patut syukuri. Nikmat merdeka ni nikmat yang antara nikmat-nikmat yang besar yang patut kita syukuri. Kerana pada malam ni, masa kini, detik ini, kita semua berada dalam suasana merdeka. Negara kita dah menempuh tahun yang ke-58 kemerdekaan. Kerana nikmat kemerdekaan ni tak semua orang dapat kecapi, tak semua orang dapat rasai, tak semua orang dapat menghargai, menikmati merdeka. Jadi kita bersyukur dalam detik ini kita merasa dalam suasana kemerdekaan. Ada orang dalam hidup dia tak pernah merasa nikmat kemerdekaan. Daripada lahir sampai dia mati tak rasa nikmat merdeka. Hidup dalam keadaan negara dijajah, hidup dalam keadaan negara yang ditaklukkan, huru-hara, peperangan, jadi pelarian ke negara-negara lain. Kalau dalam detik sekarang ni, masa sekarang ni, kita lihat banyak negara Islam yang lain, orang-orang Islam yang lain, saudara-saudara kita yang Islam lain, yang tak rasa nikmat merdeka ni. Tak rasa, tak sempat nak rasa. Yang sekarang ni terlihat di negara Islam yang lain. Banyak contoh, antaranya Palestin. Hampir 80 tahun dijajah oleh Israel, laknatullah. 80 tahun. Macam umur saya 44 tahun, maknanya daripada lahir tahun 71 sampai sekarang, seusia dengan saya, tak rasa nikmat merdeka. Mak ayah pun lahir ke dalam peperangan huru-hara. Tak rasa nikmat merdeka. Hari-hari huru-hara, peperangan sana sini meletus. Ada lagi yang terbuang menjadi pelarian sekarang ini di Syria, dalam keadaan huru-hara. Yang terbaru kita lihat ramai yang jadi pelarian ke negara lain, pergi ke Turki, pergi ke sebelah Iran, pergi ke Jordan, menyeberangi ke Eropah. Orang mati ramai, dia terdampar lemas sebagainya. Ada negara juga yang tak pernah rasa nikmat merdeka. Macam Palestin mungkin pernah dulu, Syria pernah merdeka. Ada bangsanya ada tapi negaranya tidak ada. Contoh bangsa Kurdistan. Kurdi satu bangsa yang orang dia hebat-hebat ramai, tapi bangsa yang tidak ada negara khusus sekarang. Mereka ramai. Di mana mereka duduk? Ada yang di utara Iraq, di selatan Turki, sepadan dengan Syria. Kalau di Iraq ada ramai orang Kurdi, dia ada bangsa sendiri, ada bahasanya sendiri. Orang dia pandai-pandai, alim-alim. Masa saya belajar ke Iraq dulu, mufti Iraq sendiri orang Kurdi. Baru meninggal 2 tahun lepas, sempat saya belajar dengan dia, Syekh Abdul Karim Mudaris. Ramai juga guru-guru saya pada orang Kurdi. Mereka Kurdi ni di segi Islam 99%, dan ramai yang bermazhab ahli sunnah wal jamaah. Di segi fiqh hanya Syafi'i. Tak rasa nikmat.
kemerdekaan. Bangsa ada tapi tak ada negara. Ya, mereka dipecah-pecahkan, taburan menjadi pelarian. Ada bangsa lagi Rohingya. Tengok sekarang macam mana. Mereka diperdagangkan sampai meminta bantuan negara-negara Islam. Minta bantuan pergi nak landing kat Malaysia, kena jual. Landing ke Aceh boleh tahan sampai ke Australia, sampai ke New Zealand mereka. Jadi ini bangsa-bangsa ikhwan saudara mara kita se-Islam yang tak menguasai nikmat kemerdekaan. Tak merasa. Ada yang juga sempat merasa, lepas tu Allah tarik jadi huru-hara. Seperti Syria, seperti Iraq. Walaupun mereka diperintah oleh bangsa mereka sendiri, tapi hari-hari berlaku peperangan, tak selamat. Ada juga bangsa yang merdeka. Bangsa yang merdeka, maknanya dia lahir. Contohnya kita lah, yang sebaya dengan saya tak pasti Ustaz Ahmad sempat tak lahir hari ni. Saya rasa ramai yang depan saya ni pasca merdeka punya generasi. Sempat tak menyebut Memang British. Sempatlah berapa tahun. Maknanya sempat sebelum merdeka dengan 2 tahun. Sempat merasa lahir sebelum merdeka. Jadi dua alam lah sempat merasa. Tapi kecil lah kan. Jadi sebab itu bila generasi yang sebagai pejuang sebelum merdeka, bila merasai nikmat merdeka, betul-betul menghargai sebuah kemerdekaan itu. Contoh yang macam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesyukuran setinggi-tingginya kita panjat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita sekarang berada dalam sebuah negara yang merdeka. Bila sebut merdeka ni bermakna kita lepas daripada penjajahan asing, dan anak bangsa boleh mentadbir mengikut acuan yang dikehendaki. Contohnya mati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini juga kita akan sentuh tentang kemerdekaan yang hakiki. Siapakah pejuang kemerdekaan yang hakiki? Maka tidak lain tidak bukan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemerdekaan yang hakiki ialah kemerdekaan yang memerdekakan manusia daripada menjadi hamba sesama manusia, dan juga mengembalikan sifat kehambaan itu kepada pencipta dia, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam kehidupan manusia ni hanya layak untuk menyembah, tundukkan diri dia kepada Allah, bukan tunduk kepada manusia. Sebab itu datangnya Nabi SAW untuk memerdekakan manusia daripada syirik kepada Allah, memerdekakan manusia daripada mengikut sistem-sistem buatan manusia, untuk menerima sistem Allah dan mengembalikan manusia, mengenalkan manusia kepada Allah. Maka bapa kemerdekaan yang hakiki yang sebenar adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kata-kata seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rubai bin Amir, ketika mana beliau bertemu dengan Rustum dalam satu peperangan Qadisiyah di Iraq, beliau mengatakan bahawa Inna Allah ibta'athana linukhrija al-ibad min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad, wa min dhayqi dunya ila si'ati al-akhirah, wa min juril adyan ila adil Islam. Inilah intipati, kata-kata ini merupakan intipati maksud kemerdekaan menurut Islam. Inna Allah ib'athana, Inna Allah ibta'athana, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan kami, yakni orang Muslim, linukhrijal ibad, untuk mengeluarkan manusia-manusia yang lain ini,
min ibadatil ibad, untuk menyembah sesama manusia, ila ibadati rabbil ibad, untuk menyembah pencipta manusia. Jadi peranan orang Muslim, perjuangan Rasulullah dan para sahabat ketika itu adalah nak mengembalikan manusia yang menyembah selain daripada Allah, menghambakan diri selain daripada Allah. Ketika itu zaman jahiliah, manusia menyembah berhala, manusia menghambakan diri kepada manusia. Yang miskin, yang tak berjawatan, jadi hamba kepada manusia yang berjawatan dan kaya. Maka di saat itu datangnya Islam untuk memerdekakan manusia agar kembali bebas untuk keluar daripada belenggu jahiliah, untuk manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa min dhaiqid dunya ila si'atil akhirah, daripada kesempitan hidup di dunia ini kepada keluasan hidup akhirat. Biar manusia ni nampak bahawa mereka hidup di dunia ini bukan berperanan di dunia ini saja, tapi mereka kena menempuh alam yang lebih luas dari, iaitu alam akhirat. Menjedarkan manusia bahawa manusia ini bukan hanya warga negara dunia semata-mata, tapi manusia ini merupakan warga negara akhirat yang sebenar. Manusia ini hanya menumpang. Jadi walaupun kesempatan di dunia yang kecil ini, mereka akan menempuh dunia yang kehidupan yang lebih besar, iaitu di hari akhirat. Wa min junil adyan, daripada kejujaraan agama-agama lain, ciptaan-ciptaan agama ciptaan lain, ya, seperti Majusi, Wathaniyah, manusia ketika itu menyembah berhala. Majusi ketika itu menyembah api. Keluarkan manusia daripada agama-agama ciptaan manusia ini ila adilil Islam, kepada keadilan Islam. Ini definisi merdeka menurut Islam. Maknanya memerdekakan manusia daripada bebas terikat dengan penghambaan sesama manusia untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia terikat, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak terikat dengan sistem buatan manusia. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut ataupun bila kita mendefinisikan kemerdekaan, salah satu elemen yang penting apa dia? Disebut merdeka, apa elemen yang penting? Merdeka ada sebut apa? Bebas. Freedom. Ya, bebas. Tapi apakah manusia itu bebas sebebas-bebasnya? Tidak. Di dunia ini bila sebut merdeka, maknanya bukan makna kita bebas, kita boleh buat apa saja yang kita kehendaki. Tak. Macam mana pun manusia memperjuangkan freedom, kebebasan, tapi dia tetap terikat dengan sistem-sistem yang ada. Tak boleh. Baik apa agama sekalipun, baik apa sistem yang digunakan dalam kehidupan dia, tetapi dia mesti tetap juga terikat dengan sistem. Tak boleh dia buat suka-suka hati. Ya. Contoh yang kecil lah, kalau kita jalan raya pun ikut suka hati, bebas. Aku tak nak ikut sistem trafik. Ya, main balon di jalan. Kan? Sampai ke trafik light, undang-undang peraturannya, bila merah kena berhenti, kuning kena standby berhati-hati, ya, hijau go. Tapi nak bebas tak ikut. Kuning hijau, ya, berhenti, merah jalan. Tak boleh. Mana tak boleh bebas. Itu contoh kecil. Macam mana pun manusia tetap ada peraturan yang mengikatnya. Ya. Sebab itu bila sebut merdeka, bukan maknanya kita dibebas sebebas-bebasnya, tetap ada peraturan. Lebih-lebih dalam konteks Islam, pembebasan untuk kita dapat satu sudut, yang mana kita bebas daripada penjajahan. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan juga, atau merdeka juga, kita faham bahawa pembebasan daripada pengaruh asing. Tapi dalam konteks Islam, merdeka itu bukan sahaja kita merdeka daripada pengaruh asing, daripada penaklukan asing, daripada campur tangan asing dalam negara kita, tetapi kemerdekaan yang sebenar ialah, ya, kita
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, membebaskan manusia yang sebangsa dengan kita, ya, daripada tidak kenal Allah pada kenal Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW, ya, bila baginda berjuang di peringkat awalnya bukan menghadapi bangsa asing. Dalam perjuangan baginda di peringkat awal tu 3 tahun tu, beliau menghadapi musuh daripada bangsanya sendiri, orang kafir musyrikin daripada bangsanya sendiri, ya, daripada kaum yang sebahasa dengan dia. Itu musuh awal, ya. Maknanya membebaskan, memerdekakan manusia bukan bermakna kita membebaskan daripada pengaruh bangsa asing semata-mata, tapi juga membebaskan manusia, bangsa kita daripada bangsa kita sendiri yang ketika itu menggunakan sistem lain daripada sistem Allah Subhanahu wa taala. Lepas itulah baru mereka dalam mereka yang lain juga kita membebaskan daripada pengaruh asing. Ya, dalam konteks negara kita sendiri, berapa lama kita dijajah? Ya, kita baru merdeka 58 tahun. Ya, kita bimbang tak kekal lama. Nauzubillah lah. Siapa nak hidup dalam zaman yang kucak-kacir, yang susah. Bila sebut tak merdeka ni kita dikuasai orang lain, memang susah. Tapi siapa boleh menjaminan kita boleh hidup merdeka 50 tahun akan datang dan keadaan sekarang? Siapa boleh jaminan? Siapa yang boleh beri kepastian, keyakinan? InsyaAllah kita akan kekal merdeka 50 tahun akan datang. Dalam sejarah kita, lepas kejatuhan Melaka, kita dijajah selama 446 tahun. 440 tahun, ya, Portugis. Kemudian Belanda yang paling lama, 200 tahun lebih. Kemudian British, ya, British. Kemudian Jepun tahun 42, 45, 3 tahun ya. Jepun tak lama, sama British balik, ya. Hanya British 2 kali. Paling lama Belanda menjajah tanah Melayu, negara kita. Jadi, ya, maknanya itu pengaruh asing, ya. Jadi kita bersyukur kita sekarang dah bebas daripada dah bebas atau merdeka daripada pengaruh asing. Tapi tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan sekarang kita merdeka daripada pengaruh asing yang kita nampak dari segi lahiriahnya tidak mempengaruhi bangsa kita, tak menjajah cara lahiriah, tapi apakah kita menjamin kita betul-betul merdeka negara kita? Dari segi lahiriah kita nampak memang kita dah merdeka 58 tahun. Tapi dari segi realitinya, apakah betul-betul kita ni merdeka? Ya, kita merdeka dari segi lahiriah. Tapi di aspek yang lain, apakah kita betul-betul merdeka? Di segi negara, alhamdulillah kita dah merdeka. Kita boleh mentadbir negara kita dengan baik. Kita boleh mengharmonikan masyarakat kita. Kita boleh membina kemajuan negara kita. Kita dah maju dalam beberapa aspek, dalam soalan pendidikan, dalam soalan ekonomi, dalam soalan pentadbiran, dalam soalan kewangan, soalan pendidikan, soalan pertanian. Kita boleh berbangga dengan prestasi kita sekarang. Tapi apakah kita betul-betul merdeka dari kacamata Islam? Ya, kita sebut tadi bahawa merdeka itu bila mana kita merdeka daripada musuh-musuh yang menjajah, menakluk, mentadbir kita. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut kemerdekaan, kita faham bahawa kita lepas daripada musuh-musuh yang menakluk, menjajah kita. Pada malam ini saya akan baca 2 hadis untuk kita dapat memahami apakah betul-betul kita merdeka dari sudut kacamata Islam. Dan tadi dari segi, ya, maksud hadis ini, betulkah kita ni lepas daripada musuh-musuh? Ya, sebagai orang Islam kita kena tahu siapa musuh-musuh kita. Ya, hadis yang saya petik daripada kitab Imam Suyuti. Kitab Imam Suyuti ini tokoh ulama dalam mazhab Syafi'i. Kitab dia hampir 1000 buah, 1000 judul, bukan 1000 buah, 1000 judul.
Ya, Imam Suyuti, ulama kurun ke-9 dan dikatakan sebagai mujaddid kurun ke-9, Imam Suyuti. Hadis, ada dua hadis yang kita akan bincang mengenai musuh-musuh orang Islam. Ya. Hadis ni walaupun dinyatakan oleh muhaddis ini sebagai hadis dhaif, tapi kena faham, ya, banyak sekarang orang faham dia sebut hadis dhaif ni, sebut hadis dhaif, hadis yang patut ditolak, dicampak, dibagus sampahkan. Kena faham, dalam pengajian usul hadis atau mustalahul hadis, hadis dhaif ini bukan hadis yang tak boleh kita beramal, bukan hadis yang patut ditolak, yang tarah maudhu', yang tarah palsu. Hadis dhaif ni masalahnya berlaku pada perawi hadis sahaja, tapi nas teks dia benar. Untuk beramal, fadail amal dibolehkan. Hujah boleh digunakan bila mana menguatkan hadis-hadis yang bertaraf mutawatir dan hasan. Ya, tapi ada golongan sekarang disebut hadis dhaif, tak tepi itu. Ya, banyak orang yang faham dia tu hadis dhaif, tolak tepi terus, dibuang. Ya. Jadi dua-dua hadis ni kalau muhaddis meletakkan sebagai hadis dhaif. Ya, daripada kitab Jami'ul Shaghir karangan Imam As-Suyuti. An Anas radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu baina khamsi syada'id. Al-mu'min yuhsiduhu wal munafiqu yabghuduhu wal kafiru yuqatiluhu wan nafsu yatanasahu wasyaitanu yudhillu. Hadis yang kedua dengan lafaz yang lain sikit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, al-mu'min arba'atu a'da. Mu'min yuhsiduhu wal munafiqu yabghuduhu wasyaitanu yudhillu wal kafiru yuqatilu. Hadis yang pertama mafhumnya, maksudnya orang mukmin itu al-mu'min baina khamsa syada'id. Orang mukmin ini berada dalam 5 kekangan, 5 kepayahan, kesusahan. Maksudnya orang mukmin ini ada 5 musuh, 5 golongan musuh orang mukmin. Siapa yang pertama? Musuh orang mukmin, musuh kita, musuh saudara-saudara semua. Siapa? Kenali musuh kita. Al-mu'min yahsiduhu, orang mukmin yang mendengki kepada kita. Yang kedua, wal munafiq yabghuduhu, orang munafik yang membenci kita. Wal kafir yuqatiluhu, orang kafir yang sentiasa memarahi. Yang keempat, wan nafsu yatanasumu, orang nafsu yang sentiasa memerangi, mengajak kita buat jahat. Yang kelima, wasyaitanu yudhillu, syaitan yang sentiasa menyesatkan kita. Ada 5 musuh orang mukmin. Dalam hadis yang lain disebut 4. Siapa 4? Al-mu'minu arba'atu a'da, orang mukmin ada 4 musuh. Arba'atu a'da. Mu'min yuhsidu, orang mukmin yang dengki dia. Wal munafiq yabghuduhu, orang munafik yang membenci dia. Wasyaitanu yudhillu, orang syaitan yang sentiasa menyesatkan dia. Dan yang keempat, wal kafir yuqatilu, orang kafir yang sentiasa mengusir. Daripada dua-dua teks hadis ni, teks yang pertama menyatakan 5 orang musuh orang mukmin, teks yang kedua menyatakan 4 musuh orang mukmin. Jadi kita ambil yang 5 lah, ya, musuh mukmin, orang mukmin yang ada 5 golongan. Baik, musuh yang pertama, musuh mukmin orang pertama, al-mu'min yuhsidu, musuh kita yang pertama orang mukmin yang sentiasa hasad dengki kepada kita. Orang mukmin, orang Islam beriman, tapi sesama Islam dia berdengki, hasad dengki. Penyakit hasad dengki ni dalam konteks kita bangsa Melayu ni memang kuat. Susah nak buang, berdengki. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Kullu zi ni'matin mahsud, setiap nikmat tu ada orang dengki. Kullu zi ni'matin mahsud, setiap nikmat yang kita dapat ada orang dengki. Kalau dengki paling lekeh pun dia mengata lah, kamu pak cela belakang. Paling jahat digunakan ilmu hitam lah, menyihir lah, santau lah, kan? Buat fitnah.
ngata-ngata. Bangsa kita Melayu ni, walaupun di era teknologi, tapi amalan beramal percaya dengan Tok Bomo ni hebat. Hebat. Lepas tu tengok kalau pergi kat kesedaran Islam, macam-macam. Kena sihir lah, kena santau lah. Santau pula macam-macam, santau angin lah, santau guna, santau apa lagi? Macam-macam santau ada. Dengki. Biasa ada dengki kita ni. Dalam masyarakat kita ni biasanya orang yang sama-sama dengan dia. Dan Nabi sebut dalam hadis lain, orang yang paling kuat dengki ialah golongan ulama. Golongan ustaz-ustaz, ada yang ulama dengki sama dia. Saya Nabi sebut. Kemudian sama-sama taraf. Biasa orang meniaga, sama orang meniaga. Meniaga benda yang sama. Tapi cik sepi yang cik lihat dalam okeylah. Dua-dua cinta kabul, okey. Tapi okey, alhamdulillah. Biasanya kadang-kadang orang jual nasi lemak dengan token resal nasi lemak, mula. Bila nampak apa ni kedai biar nasi lemak ramai orang, yang sebelah ni kurang mulalah. Tak lama lepas tu tutup kedai. Dalam masyarakat kita hebat benda ni. Percaya, bukan setakat dia pergi cari apa ni, sanggup pergi masuk hutan jumpa pawang-pawang orang asli, sanggup pergi ke Thailand menuntut ilmu-ilmu macam ni, mengenai korang, fikir korang, ini berita macam-macam, kuat. Sebab itu Nabi meminta kita elak, hindarkan daripada hasad dengki. Sebab orang mukmin sama mukmin ni, orang yang semayang, orang yang pakai kopiah, orang yang pakai apa ni serban, orang yang pergi haji, orang yang pergi umrah, tapi dengki, kalau kena dengki ni memang musuh orang kita. Sebab tu kena hati-hati. Dia boleh sihir, dia boleh santau, dia boleh fitnah, dia boleh membuk. Kalau dengki orang kampung lain lah, lagi pancing motor je, marah ke dengki. Nampak kereta baru depan rumah, pergi cala je, apa hadis tu dengki tu. Orang nampak kereta baru, cala je, kalau khianat tu lain. Ini apa ni, vandalism lain cerita pula, dengki. Sebab itu Islam dah mengajar kita bahawa kena elakkan buatan manusia daripada sifat dengki manusia. Dalam Quran tuan-tuan sebut untuk kita elak daripada dengki ni, kan dalam kita kena baca surah wa min syarri hasidin iza hasad. Baca al-falaq tu, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin iza hasad. Surah al-falaq. Daripada kejahatan, wa min syarri hasid, kejahatan orang yang hasad dengki, iza hasad. Memanglah kalau kita hadis lain banyak, iyyakum wal hasad, jauhlah kamu daripada hasad dengki, fa innal hasada ya'kul hasanati kama ta'kulun nar al-hatab. Itu hadis lain. Kita akan tahu bahayanya penyakit hasad. Jadi musuh kita, sesama kita pun ada. Kemudian musuh yang kedua ialah golongan munafik yang berhuduhu. Golongan munafik, orang munafik yang memusuh kita. Orang munafik ni di awal Islam, mereka ni masuk Islam kerana terpaksa. Masuk Islam kerana terpaksa. Dalam keadaan dakwah Rasulullah makin membara, makin kuat, makin hebat. Kalau dulu mereka pegang agama mereka, majusi sebagainya, bila tengok orang main masuk Islam, dia pun nampak macam kalah, tak mampu nak lawan arus kebangkitan Islam, kemarahan Islam. Akhirnya terimalah Islam dalam keadaan terpaksa, menunggul. Tapi hati itu menolak Islam, terpaksa mengucap, terpaksa menghadap Rasulullah. Tapi dalam masa yang sama dia bawa anak, bawa rosak dalam gerakan Islam, dalam jemaah Islam. Munafik ni lama. Kita munafik ni dari segi lahiriahnya, zahirnya Islam, tapi batinnya kafir. Itu definisi munafik. Sebab itu orang munafik ni memang ancaman hebat kepada orang munafik. Dalam Al-Quran banyak ceritakan ayat-ayat, surah-surah, dia tentu ceritakan tentang sifat munafik. Bahkan ada satu surah khusus, surah Munafiqun, cerita tentang ciri-ciri orang munafik.
Ancaman orang munafik ni kena hati-hati. Ini biasa kita istilahkan sebagai musuh dalam selimut. Dalam komuniti kita, dalam jemaah kita, dalam parti kita, dalam sekolah kita, dalam organisasi kita, puak-puak ni ada. Nampak macam kita, sama dengan kita, mengetel sekali, ngopi sekali, canai sekali, tapi belakang dia canai lain pula. Dia buat warna lain. Ya, itu bahaya. Orang munafik ini. Ya, ini bahaya. Tapi macam mana Allah akan bongkar? Ya, ciri-ciri munafik ni memang ada lah, memang banyak. Tak perlu saya rintikan. Baik. Musuh yang ketiga ialah sampai berapa? Subscribe. Kami subuh. Saya ulang. Panjang. Baik, yang ketiga, musuh yang ketiga ialah wal kafir yuqatiluhu, orang kafir yang memerangi kita. Baik, orang kafir bagi kepada dua golongan. Ini basic, kita tahu. Ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Kafir zimmi ini orang yang boleh menerima pemerintahan Islam. Kalau duduk negara Islam, kena bayar cukai. Kafir harbi, orang yang memerangi Islam. Ini musuh kita, orang kafir. Dan kita ingat bahawa dalam negara Islam, malaikat orang kafir inilah bila pergi memerangi, pergi menakluk negara Islam, itu nampak jelas mereka itu musuh kita. Macam Barat, negara Barat yang memerangi negara kita, sebagai contoh tadi, negara bermula Portugal, kemudian Belanda, kemudian British, kemudian Jepun, semua negara-negara kufar, negara kafir yang merentah. Jelas nampak itu mereka musuh kita. Orang kafir, bila mana ingat, bila mana kita merdeka apa, tetapi mereka meninggalkan sistem-sistem dalam negara kita. Apakah bila kita sebut merdeka kita? Merdeka yang sebetul-betul mereka mengikut pandangan Islam. Kita menggunakan sistem Allah dalam pentadbiran kita. Kita menggunakan sistem Allah dalam undang-undang kita. Dalam ekonomi kita, kita gunakan sistem Islam. Dalam pendidikan kita, dalam perbankan kita, dalam politik kita, dalam kebudayaan kita, dalam sukan kita. Ini masalah yang kita nampak. Walaupun negara kita merdeka di sisi lahiriahnya, tetapi apakah kita masih menggunakan sistem Islam secara terpadu? Anak bangsa kita bebas menggunakan sistem. Segi lahiriah kita nampak kita merdeka, tapi apakah kita merdeka dalam penggunaan sistem dalam kita mentadbir negara kita? Ini persoalan. Adakah betul dalam aspek pentadbiran kita, saya nyatakan tadi, betul kita bebas menggunakan sistem Allah, sistem Islam, syariat Islam? Jawapan pada kita semua. Apakah betul-betul kita bebas? Orang kafir, walaupun di segi lahiriahnya mereka tak menjajah kita, kita diberi masa, diberi peluang untuk bertadbir. Masa yang sama, tapi orang kafir tetap memusuhi Islam. Mereka tak diam. Kita dah gunakan sistem mereka dalam berbagai lapangan, berbagai aspek kehidupan kita, tapi mereka tetap mengimport sistem mereka, kebudayaan mereka. Mereka bawa kebudayaan kuning, bawa hiburan, bawa ideologi mereka, bawa kebudayaan kuning. Kita lihat apakah kebudayaan kita sekarang, majoriti kita pegang dengan beramai dengan kebudayaan Islam. Mereka mempengaruhi. Sebab itu musuh kita. Walaupun kita tak berperang dengan orang kafir sekarang, memperangan cara bersenjata, tetapi orang kafir terus memerangi kita, merosak kita dengan perang saraf. Mereka bawa sistem mereka yang saya nyatakan tadi. Kita terima sistem mereka, bawa budaya mereka, kita import budaya mereka. Anak-anak kita dilanda kebudayaan kuning, Hinduism, menerima kebudayaan itu gila-gila, pengaruh budaya barat menguasai kita. Jadi tak hati-hati orang kafir. Walaupun mereka tak menjajah cara lahiriah, tapi mereka menjajah cara lain. Bahkan kita bangga dengan sistem-sistem yang dibawa oleh barat. Kita bangga dengan sistem yang dibawa oleh
oleh negara-negara bukan Islam. Ya? Banyak kita pakai, walaupun kita merdeka, tapi banyak kita ciplak. Kita Islam bukan menolak kemajuan, bukan menolak teknologi, itu tak apa. Tapi jangan kita kena faham bahawa intipati roh pentadbiran Islam itu perlu banyak. Ambil aspek-aspek teknikal tak ada masalah, aspek-aspek kemajuan teknologi tak ada masalah, tapi asasnya mesti menggunakan sistem Islam, barulah kita merdeka. Kalau tidak, walaupun di segala kita merdeka, tapi kita menggunakan sistem-sistem mereka, ya, termasuk dalam pentadbiran politik, ya, kita menggunakan, ya, ideologi, izm mereka, dan kita menggunakan sistem kapitalis ke, menggunakan sistem sosialis ke, menggunakan sistem sekular ke, maknanya kita, hakikatnya kita masih dijajah oleh mereka. Ya, hakikatnya kita dijajah dengan sistem-sistem mereka yang menyebabkan kita tak dapat keluar daripada belenggu sistem mereka. Hakikatnya kita dijajah dengan sistem-sistem mereka, tak menggunakan sistem yang Allah dah tentukan, Allah dah siapkan kepada kita. Ya. Jadi bila kita lihat begini, kita dapat faham bahawa hakikat sebenar kemerdekaan menurut Islam belum kita capai. Ya. Kemudian yang keempat, musuh kita yang keempat ialah wan nafsu yatanazu'u. Nafsu yang sentiasa merosak kita. Kita tahu musuh kita, ya. Dalam Islam kita 5 musuh tadi. Ada musuh lahiriah yang nampak. Musuh dalaman ni yang keempat, yang kelima, nafsu dan syaitan, yang kita tak nampak. Yang paling teruk nafsu yang ada dalam diri kita. Bila nafsu menguasai kita, nafsu melenggu kita, maknanya kita tak dapat merdeka mengikut kehendak yang Allah perintah. Sebab itu inna nafsa la'ammaratun bisu'. Ya. Nafsu ni dia mengajak kita ke sebuah jahat. Tuan-tuan dimati Allah Subhanahu wa taala. Perbincangan tentang nafsu ni banyak dibincangkan dalam ilmu tauhid dan juga ilmu tasawuf. Saya nak sebut sikit pada malam ini, ya, nafsu ni, dia tahu nafsu ni musuh kita, mengajak kita buat jahat, tapi kita kena didik nafsu kita hingga nafsu kita, ya, kita yang menguasai, bukan nafsu menguasai diri kita. Dalam perbincangan kitab yang dalam kitab Imam Al-Ghazali, ya, antaranya kitab Ihya Ulumuddin pun ada sebut, Minhajul Abidin pun ada sebut, dan dalam kitab Tauhid kalangan Syekh Ahmad Al-Fatani pun ada sebut, kitab ingat nama kitab ya, Syekh Ahmad Al-Fatani, Aqidatun Najin. Aqidatun Najin pun ada sebut nafsu ni ada 7 tingkatan, 7 peringkat. Saya sebut secara ringkas lah, ya, untuk kita kongsi pada malam ni agar kita bebas, kita kenal musuh kita. Nafsu ada 7 peringkat, ya, 7 peringkat nafsu. Nafsu yang pertama dipanggil nafsu ammarah. Nafsu ammarah ni, ya, saya ringkas sikit. Kalau bincang 7 tingkatan ni mungkin bagi panjang sekian, ya. Ringkas. Nafsu yang pertama nafsu ammarah. Nafsu yang paling jahat nafsu ammarah. Inna nafsa la'ammaratun bisu'. Inna nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu ammarah ni yang mengajak kita buat jahat. Ini nafsu yang paling jahat. Nafsu ammarah ni nafsu yang sentiasa bergelumang dengan dosa, sentiasa bergelumang dengan maksiat. Kalau ada pada orang Islam sekalipun, bila dia buat maksiat, buat dosa, buat jahat, dia berbangga dengan dosa dia. Tak rasa bersalah dengan dosa dia, bangga dengan dosa. Hai, kau yang malam tadi 2 botol, sedap je, steady je, ya. Malam kasbet 2 botol, sedap, relax je, bangga, ya. Buat jahat, buat maksiat, berbangga, tak rasa berdosa. Kenapa? Kerana nafsu dah menguasai diri dia, rasa buat dosa, buat jahat tak ada apa, sama je. Kalau tak buat jahat tu tak boleh duduk diam, tak selesa. Nak kena buat jahat, tak boleh duduk diam, kau relax, tidur, bangun, tak boleh. Dia mesti nak buat jahat. Tak dapat buat jahat, tak boleh hidup. Demam, tak buat jahat dia demam. Ya, dia kena buat.
Walaupun buat jahat ni bukannya mudah, bukannya senang buat jahat ni, kan? Kita hidup dalam kawasan Kelantan ni tahu macam mana kalau ada orang yang boleh duduk, ya, dalam hutan kelapa sawit di tepi payah dengan nyamuknya, dengan gelapnya, boleh duduk 3 jam menjudi ke, isak dadah kan, tapi dia 3 jam 4 jam bermalam di situ. Kalau fikir susah, tapi dia nak buat jahat apa susah, tapi boleh, kan? Nak mencuri malam-malam ni pun susah, bukan senang, tapi boleh. Tengah orang tidur dia boleh bangun, susun strategi macam mana nak masuk rumah orang ni. Susah, nak buat jahat pun susah. Kita nak buat baik, bangun malam pukul 2 pagi nak sembahyang tahajud, payah, kan? Subuh sama derajat, kan? Maknanya nak buat jahat pun susah, nak buat baik pun susah. Tapi kalau orang yang memang nafsu yang amarah yang buat jahat, memang dia boleh tempuh kalau buat jahat, sebab dia rasa seronok dengan buat jahat tu. Tak boleh hidup tanpa apa buat jahat. Nafsu amarah ni nafsu yang tak boleh menyelamatkan manusia. Maknanya dalam kehidupannya lebih kepada maksiat dan dosa. Nafsu yang kedua, nafsu lawamah. Nafsu lawamah dalam surah Al-Qiyamah disebutkan, la uqsimu bi yaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Ya, bersumpah dengan nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni nafsunya mereka yang kedua. Lawamah ni, ya, di segi ilmunya, di segi pengetahuan dia tahu dah benda tu tak baik, benda tu salah, benda tu haram, tapi dia kerana dia tak melawan, tak dapat kawan nafsu dia buat jahat, dia buat maksiat. Dia buat maksiat tu dalam keadaan dia sedar, dia tahu dosa, tapi dia rasa menyesal. Allah Akbar, macam mana ni kita, ya? Waktu kawan WhatsApp, mau kita ke sana, jom. Tadi macam tobat dah, menyesal dah, menangis lah. Tapi bila kawan mengajak, kawan call, kawan WhatsApp, ya, jom pergi. Tak tahan, pergi buat balik kau mau jumpa bini tanya, nangis pula depan bini, menyesal, ya. 2-3 hari kawan ajak, ikut balik. Jadi dia buat dalam keadaan dia tahu benda tu tak baik, dia sedar benda tu tak baik, tapi dia tak mampu lawan hawa nafsu, dia buat, tapi dia menyesal. Lepas tu dia tak konsisten dengan kebaikan dia. Nafsu begini pun tetap tidak merdeka, tetap tak dijamin oleh Allah untuk selamat. Cara yang ketiga, nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah juga, nafsu mulhamah ni dia kebaikan dia lebih baik sikit, ya, banyak baik, tetapi dia tahu, dari segi amalan dia tahu, dan banyak kebaikan yang dia buat, tapi dalam masa sama dia tumbang, jatuh juga sekali-sekala. Tapi macam mana pun kehidupan dia masih dalam kebaikan lagi. Banyak tadi macam 50-50, ya. Mulhamah, maknanya dia diberi mulhamah ni, dia diberi ilham pada Allah, maknanya kamu buat tak betul, ya, tapi dia cepat-cepat taubat, ya. Jarang-jarang sekali buat jahat, kebaikan lebih banyak. Naik nafsu yang ketiga juga tak selamat, tak merdeka lagi, ya, masih lagi nafsu menguasai diri dia. Nafsu yang agak selamat, nafsu yang ketiga, iaitu nafsu mutmainnah. Siapa nama isteri mutmainnah? Okey, ya? Tenang. Mutmainnah apa? Tenang, mutmainnah. Letak nama anak ataupun pilih bakal isteri yang kedua, 3, 4, cari mutmainnah. Tenang, relax, ya. Tenang, nafsu yang dah agak baik, ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang mutmainnah, yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyah, kembali ke Tuhan kamu dalam keadaan redha dan meridai. Nafsu mutmainnah ni nafsu yang tenang, ya. Dah dikira peringkat orang soleh, orang yang baik, ya, mutmainnah ni. Dia dah boleh menguasai hidup dia, kebaikan yang lebih banyak. Kalau dia buat baik, orang kata kat dia pun dia tak terkesan dengan kata-kata orang. Dia buat baik memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kalau orang buat baik, nampak warak hari ni, awal yang pergi serang,
Ya? Oh, kembar gitu. Ya? Bila orang kata dia, dia pun malu-malu. Tak jadi buat baik. Ya? Tak jadi buat baik. Tak jadi kisah orang nampak warah pula. Kau bagi syekh pula, bagi maulana pula. Tak konsisten dia. Ya? Ya? Begini walau. Ya? Tenang sikit nafsu ni. Maknanya nafsu yang nak tenang ini selamat. Nafsu radiyah yang keempat. Radiyah, nafsu yang redha. Radiyah. Ya, apa yang ditimpa kepada dia, ujian yang ditimpa dia dah redha dengan Allah. Walaupun berat diterima. Mardiyah yang kelima, ini juga tahap yang tinggi. Mardiyah, nafsu yang taraf para wali dan para sahabat. Ya, radhiyallahu anhum wa raduhu an. Ini hanya dapat titel para sahabat. Mereka itu redha dengan Allah dan Allah redha mereka. Allah redha dengan mereka dan mereka redha dengan Allah. Radhiyallahu anhum wa raduhu an. Allah redha dengan mereka, mereka redha dengan Allah. Bermakna dalam hidup mereka, apa yang Allah beri kepada mereka, apa yang Allah uji mereka, mereka redha. Hati mereka dengan Allah terima bulat-bulat. Kembalikan diri mereka dengan Allah. Ini contoh para sahabat. Ya. Apa saja ujian yang mereka ditimpa oleh Allah, mereka terima dengan redha. Ya. Apa saja kesusahan, ya, mereka terima dengan lapang dada. Nafsu yang paling tinggi ialah nafsu kamilah. Kamilah ini nafsu yang sempurna, kamilah. Ada isteri kamilah, okey. Perfect. Ya. Komplit, sempurna. Ini nafsu yang hebat antara para anbiya wal mursalin. Itu 7 tingkatan nafsu. Ya, kita tengok macam mana. Kalau dalam pengajian tasawuf, tauhid juga, ya, kalau nak panjang ni dia kena ada step-step macam mana kita nak latih diri kita daripada nafsu yang pertama ni. Saya ulang, nafsu apa? Nafsu ammarah, nafsu yang jahat lah kita sebutkan ammarah. Nafsu ammarah dia boleh tahan. Jangan main dengan dia tu. Kalau ammarah dia naik, siap. Ammarah. Tapi ingat, ada ke orang letak nama anak ammarah? Saya ada ex-student saya dulu nama ammarah. Boleh tahan. Sila pilih nama ammarah. Memang baik yang gila. Nama apa ammarah? Nafsu ammarah. Ya. Kalau ammarah, okey, ammarah jadi lain mana? Ya. Itu pertama. Kemudian nafsu lawamah. Yang ketiga nafsu mulhamah. Yang keempat mutmainnah. Kelima radiyah. Keenam mardiyah. Ketujuh kamilah. Jadi nafsu yang boleh memerdekakan kita, dan kita merdeka daripada nafsu bila mana sampai sekurang-kurangnya nafsu yang keempat, iaitu nafsu mutmainnah. Bila kita sampai nafsu kita didik nafsu kita sampai tahap mutmainnah, bermakna kita jadi seorang yang merdeka daripada nafsu. Bukan nafsu yang menguasai kita, bukan nafsu yang melenggu kita, tapi kita yang menguasai nafsu. Bila nafsu menguasai kita, kita akan mudah buat jahat. Kita banggakan kejahatan dan susah nak buat baik. Seterusnya, wasyaitanu yudhillu. Musuh kita yang kelima, syaitan. Syaitan yudhillu. Syaitan yang sentiasa menyesat kita, kan kita. Ya. Syaitan di dalam Quran disebut, syaitan ada 2 jenis. Syaitanul insi wal jins. Syaitan ada 2. Dalam Quran disebut syaitanul jin wal ins. Syaitan ni orang yang jahat daripada manusia dan jin. Ya, jangan sebut, bila sebut kita nampak syaitan ni memang nampak macam syaitan lah. Buat syaitan ni dia bangsa jin. Ya, jin, iblis daripada jin, syaitan daripada jin. Ya, ifrit semua tu dia punya bangsa lah, tapi dia punya induk dia adalah jin. Ya, jin ada yang Islam, ada yang kafir. Yang kafir ni, ya, itu iblis, syaitan, ifrit, itu bangsa dia. Ya, yang Islam okey lah, itu kata bunyian yang Islam kan. Semua bangsa jin. Jadi syaitan ni daripada daripada jin. Syaitan juga ada daripada manusia.
Syaitan jin wa'is dalam Quran sebut. Maknanya siapa yang jahat, perangai macam hantu, dia itu sebenarnya syaitan. Manusia yang bertopeng dengan syaitan. Dalam Quran sebut. Siapa yang ingkar dengan Allah, hakikatnya dia syaitan. Cakap rahsia lah. Tapi itu hakikat yang menolak Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang yang menolak. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu 5 musuh orang mukmin. Bermakna bila kita memerdekakan diri kita, kita melepasi musuh-musuh yang lahir tadi dan juga musuh-musuh yang batin. Musuh-musuh yang lahir tadi kita sebut, musuh kita yang lahir, orang kafir, orang munafik, orang mukmin yang asal dengki. Musuh yang batin ialah syaitan dan hawa nafsu. Bila kita merdeka inilah, daripada kelima-lima inilah kemerdekaan yang sejati. Kita menikmati kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Di dunia kita merdeka daripada kita terikat dengan sistem manusia, terikat dengan ideologi manusia, terikat dengan agama-agama ciptaan manusia, pengaruh-pengaruh manusia. Kita menerima agama sistem Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita merdeka. Untuk diri kita, bila kita lepas daripada kengkangan nafsu, lepas daripada godaan syaitan, kita merdeka dalam konteks diri kita. Inilah kemerdekaan. Bila kita dapat inilah kemerdekaan yang hakiki, yang menyelamatkan kita di dunia. Kita bebas hidup dengan hanya berpandu kepada perintah Allah, dengan sistem Allah. Dan yang paling utama, kemerdekaan ialah kita merdeka daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pemuncak kemerdekaan yang sejati, yang hakiki, iaitu kita merdeka di dunia dan akhirat daripada azab api neraka Allah, dan kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi saya rasa cukuplah perbincangan kita pada malam ini, ya, Hasbian, mengenai sedikit gambaran tentang kemerdekaan menurut Islam. Mudah-mudahan kita memerdekakan diri kita daripada musuh-musuh kita yang 5 tadi, agar kita betul-betul merdeka di dunia. Kita selamat daripada kita menerima sistem selain daripada sistem Allah, dan kita mendidik diri kita daripada dibelenggu oleh hawa nafsu dan syaitan, agar fikiran kita merdeka, jiwa kita merdeka. Kita kembalikan jiwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jiwa kita merdeka daripada menerima selain Allah sebagai agama, sebagai Tuhan. Hanya kita menerima agama Allah sebagai agama anutan kita. Kita menerima Allah sebagai Tuhan yang kita sembah. Dan juga kita merdekakan minda kita, akal kita, daripada kita menerima ideologi, sistem, ism yang lain selain pada Islam. Dan di segi fizikalnya kita hidup dengan bebas menggunakan sistem Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada diri saya sendiri, saya mohon maaf atas kekurangan ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Fauzi penyampaian sebentar tadi. Jadi begitulah, yang paling penting sekali, kita merdeka, bebas nak beribadat. Jadi kita seru sebagaimana biasa, penuhkanlah surau kita, sebab rahmat Allah akan turun setiap kali ada orang pergi sembahyang Jumaat. Jadi sekali lagi saya nak beritahu, subuh esok ada kuliah subuh. Jadi boleh nak datang ramai-ramai. Cakap lah, ada mana ada apa? Ya, esok. Boleh esok. Jadi kita akhiri majlis kita dengan bersama-sama membaca surah Al-Qasas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.